Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati sekalian, anda masih lagi bersama kami di saluran IMR TV melalui www.imrnetwork.my. Dan alhamdulillah sidang penonton yang dihormati sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang saya kira begitu penting untuk kita bincangkan, memandangkan pelbagai insiden yang berlaku kebelakangan ini yang menyentuh sensitiviti di kalangan kita sebagai umat Islam. Sidang penonton yang dihormati sekalian, bersama-sama saya di studio pada hari ini, menemani saya di studio pada hari ini adalah di sebelah kiri saya Ustaz Ismail Mina selaku Presiden Muafakat. Alhamdulillah, sidang penonton yang dihormati sekalian, pada hari ini tajuk yang akan kita bincangkan adalah kefahaman agama yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana hari ini merupakan sebagai Ketua Pembangkang di Malaysia kita. Saya nak terus pergi kepada Ustaz untuk soalan yang pertama ni. Mungkin Ustaz boleh terangkan serba sedikit tentang siapa sebenarnya Anwar Ibrahim ni? Saya melihat pemikiran keagamaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berdasarkan kepada dua sumber. Pertamanya, pergaulan saya dengan beliau semasa di ABIM terutamanya, dan juga yang keduanya berdasarkan kepada tulisan dan ucapan beliau. Pemahaman keagamaan beliau, semangat beliau ada untuk mendaulatkan Islam pada masa itu, tapi semangat itu satu hal. Seperti mana yang sama-sama kita maklum dalam literature Islam, Sayyidina Umar radhiyallahu taala an mengingatkan kita bahawa untuk menjadi pemimpin, apalagi pemimpin Islam sudah tentu, ialah kena memahami Islam itu sendiri dalam satu tasawurnya yang syumul, yang sempurna. Jadi kami pada masa itu adalah aktivis yang ramai di kalangan kami pada masa itu ialah keluaran daripada sekolah menengah yang bukan agama. Daripada Alam Syahnya, daripada MCKK-nya, dan beberapa sekolah yang lain lah. Dan Datuk Seri Anwar daripada MCKK, Koalisi Melayu Kuala Kangsar. Jadi daripada background ini kita boleh faham bahawa kefahaman Islam sudah tentulah agak mungkin terlalu basic lah. Tapi semangat keislaman ada. Dan demikian Datuk Seri Anwar memang pada masa itu, tahun 70-an itu, memang semangat Islam itu tinggi. Bersama-sama dengan kawan-kawan beliau yang lagi ramai lah. Cuma kita pada awal pemulaan penubuhan ABIM itu, sekitar tahun 70-an itu kan, medium untuk kita memahami Islam itu hanya dua. Satu ialah melalui usrah. Tetapi dalam usrah ini tidak ada pembinaan ilmu. Jadi seperti mana yang kita faham, ilmu secara umum garis besarnya ialah dua. Satu ilmu fardu ain dan satu ilmu fardu kifayah. So penekanan sewajarnya diberi kepada penekanan ilmu fardu ain dahulu. Cuma di dalam usrah itu kita tidak mempelajari ilmu fardu ain. Tapi kita mempelajari tafsir Al-Quran. Jadi maknanya masing-masing ahli usrah itu bawalah mana-mana tafsir yang boleh Arab, dibawalah tafsir Arab, yang boleh Inggeris, bawalah Ali dan seumpamanya. Jadi masing-masing baca. Ini pada hemat saya tidak membina ilmu fardu ain. Tidak membina. Jadi bayangkan maknanya saudara baca satu jenis kitab, saudara kita yang lain baca satu jenis lain, kita compare dan kita buat satu conclusion. Ini yang saya katakan bahawa dengan latar belakang ini saya tidak melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai suatu wawasan
yang keilmuan yang menyebabkan dia memang faham tasawur Islam, terutama dalam benda fardu ain. Yang ini akan menjadi implikasi yang biasa disebut sekarang ni, dia seorang liberalis dan pluralis agama. Ya, saya. Kemudian yang kedua ialah medium yang kedua ialah dengan wacana-wacana yang biasa kita sebut pada masa ialah seminar. Seminar pula tu seminar mengenai tokoh. Mengenai tokoh. Jadi ada baik, memang ada baik. Tapi pada hemat saya itu tidak dapat membentuk satu pemikiran. Sebab ini wacana secara umum. Walaupun tokoh-tokoh itu baik, tapi saya melihat itu sekadar hanya sebagai satu memenuhi aktiviti persatuan. Tidak lebih daripada situ. Kalau dibuat sebagai contoh pemikiran, katakan orang seperti Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah katakan bahawa sepatutnya hasil daripada seminar tokoh ini kita pergi di luar seminar, selepas itu kita pergi kepada kitab-kitab karya dia, dan di situlah baru boleh kita membina. Tapi tidak, kebenaran ini tidak berlaku. Jadi inilah latar belakang keagamaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejauh mana Ustaz mengenali insan bernama Anwar Ibrahim? Saya mengenali beliau sejak daripada universiti. Daripada tahun bila? Dari Universiti Melaya, Islam Setan 69 atau 70 lah. Beliau memimpin Persatuan Bahasa Melayu pada masa itu. Saya memimpin Persatuan Mahasiswa Islam. Dan kebetulan pula Persatuan Mahasiswa Islam ini adalah badan gabungan PKPM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Beliau menjadi presiden. Jadi hubungan sedemikian. Kemudian selepas beliau keluar universiti, kita tidak bekerja dengan kerajaan. Kerana kita rasa kalau kerja dengan kerajaan, usaha dakwah kita ni mungkin agak terbatas. Jadi kita buat sekolah, nama Yayasan Anda Akademik. Di situlah pusat ABIM. Okey, baik Ustaz. Jika kita tengok balik, boleh Ustaz bagi perbezaan lah sejauh mana bezanya Anwar Ibrahim daripada sebelum berlaku rentetan kisah 19 pada tahun 1998, sewaktu ketika itu dia menjadi timbalan Perdana Menteri. Bezanya pada masa itu dan pada masa sekarang. Ketika beliau di dalam kerajaan, dua aspek kita kena lihat. Satu aspek agama beliau, dan yang kedua aspek politik beliau. Jadi kalau segi aspek keagamaan, saya nampak pada masa itu agak sedikit tidak kontroversi pemikiran beliau di segi keagamaan semasa beliau dalam kerajaan. Tetapi selepas daripada beliau tidak dalam kerajaan, di sinilah terserlahnya pemikiran beliau yang dalam konteks Islam ini banyak sangat kontroversi, pertentangan dengan ajaran Islam yang mainstream Islam. Dari segi politik demikian, bahawa semasa beliau dalam kerajaan, ucapan-ucapan beliau jelas. Ya sudah tentulah mesti mempertahankan partai yang dia ada. Sertai. Jadi selepas dia tidak di dalam parti yang berkenaan tu, ialah biasalah tu. Tapi saya lebih cenderung melihat kepada aspek dari segi pemahaman agama dia memang terlalu berbeza jauh sekarang, makna beza semakin teruk berbanding suatu ketika dahulu. Demikian juga tentang teori dan konsep dan doktrin politik beliau sekarang jauh berbeza daripada yang semasa dia dalam UMNO. Baik Ustaz, kita berhenti seketika kerana masa begitu mencemburui kita. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.
Satu saluran baru media, IMR Network, online real time. Dari sudut program yang kita sajikan terlingkup dalam satu lingkungan, bidang-bidang. Termasuklah bidang politiknya, bidang ekonominya, bidang keusahawanannya, bidang kemasyarakatannya, bidang pendidikannya, bidang keluarganya, bidang remajanya, bidang wanitanya. Saluran insya-Allah penyelamat umat, namanya saluran IMR Network. Alhamdulillah, sidang penonton yang dihormati sekalian, kita masih lagi bersama di saluran IMR TV, yang mana sidang penonton sekalian boleh layari kami melalui laman web www.imrnetwork.my. Dan alhamdulillah pada kali ini kita masih lagi membincangkan soal kefahaman agama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak kembali kepada Ustaz. Sebelum kita berhenti tadi, Ustaz ada menyatakan perbezaan yang ketara antara sebelum berlakunya rentetan kisah 1998 dengan sekarang ini. Boleh Ustaz lanjutkan lagi? Ya. Dari segi dari perspektif Islam, Ya, saya. Kalau semasa beliau di dalam kerajaan, beliau nampaknya tidak tertonjol pemikiran liberalisme dan pluralisme agama. Ya, saya. Tetapi apabila beliau sudah keluar daripada tidak lagi di dalam UMNO dan pemerintah, bahawa pemikiran liberalisme dan pluralisme agama dia itu memang sudah menjadi satu sudah sebati dalam pemikiran dan dalam jiwa beliau. Ini mungkin, saya tidak tahu lah, ini kemungkinan pergaulan beliau yang agak sudah semakin luas, Ya, saya. menyebabkan beliau ini dipengaruhi oleh pemikiran liberalisme pluralisme agama. Dan mungkin juga pada masa beliau dalam UMNO, kalau dilontarkan idea liberal dan plural, saya fikir mungkin akan tentangan hebat. Dapat tentangan. Sebab di dalam UMNO itu ialah orang yang ahli sunnah wal jamaah, Ya, saya. yang berpegang kuat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah syariah dan seumpamanya. Ya, saya. Tetapi apabila beliau di dalam PKR, beliau menguasai sepenuhnya. Ya, saya. Jadi pemikiran keagamaan beliau itu tidak akan siapa berani tegur, walaupun ada di kalangan mereka itu orang yang ada background agama. Saya. Tetapi dengan mengenali beliau, bahawa pemikiran beliau itu yang akan menguasai seluruh pemikiran keagamaan orang-orang di dalam partai beliau sekarang. Sehingga beliau berani melontarkan pemikiran liberalisme dan pluralisme agama yang mungkin akan kita tengok nanti, insya-Allah. Kemudian demikian juga dari segi pemikiran politik, doktrin dan konsep politik beliau. Kalau dulu beliau dilihat utama semasa di universiti, beliau nampak sangat-sangat membela orang Melayu, tetapi selepas beliau tidak bersama dengan UMNO, beliau nampaknya mempertikaikan bahkan dasar ekonomi baru. Walaupun kemudiannya beliau membaikilah. Dan dalam realiti yang sekarang, bahawa kerajaan yang komponen partai yang beliau pimpin nampaknya tidak membela orang Melayu. Tidak membela orang Melayu. Dan ini satu realiti yang tidak boleh siapa nafikan. Silalah tengok rekod kerajaan di Pulau Pinang dan di Selangor sendiri. Ya, saya. Jadi konsep politiknya sudah berubah, terutama mengenai orang Melayu. Saya difahamkan Ustaz antara kenalan yang sangat rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim suatu ketika dahulu semasa dia ditahan di Sungai Buloh. Ustaz antara kenalan yang sangat rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Sewaktu dalam tahanan itu, adakah sudah ternampak baik-baik perbezaan yang nak ditunjukkan sebelum dan selepas dia dibebaskan? Saya fikir pemikiran
keagamaan dan pemikiran politik beliau, saya fikir mungkin sudah ada di dalam semasa beliau di dalam ABIM. Tapi oleh kerana mungkin ialah sikap taqiyah lah, taqiyahnya itu tinggi, maka tidak sesiapa yang boleh dapat mengesan pemikiran beliau. Ini faktor yang kita juga kena study. Mungkin ini satu perkara yang agak sulit sebab benda itu taqiyah. Ya. Dan semasa beliau dalam tahanan pun tidak nampak kecenderungan pemikiran yang sedemikian. Yang liberal dan plural dalam keagamaan tidak nampak. Ustaz, saya difahamkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang kita sedia maklum, dahulunya sewaktu mudanya terlibat dengan pergerakan-pergerakan tertentu di dalam ABIM sendiri dan pelbagai NGO lain yang mendukung Islam dan sebagainya. Adakah Ustaz melihat bahawa penglibatan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam ABIM dan NGO lain ini adalah sebagai satu platform kepada Datuk Seri Anwar sendiri untuk melibatkan diri dalam politik ataupun macam mana? Ataupun betul fitrahnya itu untuk menegakkan Islam? Okay, saya cenderung begitu bahawa keinginan untuk beliau terlibat dalam politik itu tinggi. Ya, saya. Sebab kita lihat semasa dalam ABIM, beliau tidak membina ahli ABIM sebagai seorang da'i, sebagai pendakwah, tapi lebih cenderung membina ke arah pemikiran politik. Jadi ini saya percaya begitu. Memang benar, memang betul lah kalau saudara sebut bahawa ABIM sebagai satu platform untuk menyediakan satu platform bagi beliau untuk menjadi seorang pemimpin politik. Dan bukan seorang politik, bukan seorang pemimpin politik Islam. Ternyata kalau dia seorang pemimpin politik Islam yang disediakan oleh ABIM, maka dia tidak akan membuat partai yang bernama PKR yang di dalam yang perlembagaan partai itu bukan nak mendaulatkan Islam. Jadi memang betul bahawa sebagai platform untuk beliau mendapat menjadi pemimpin politik, untuk memimpin sebuah partai politik yang sekular liberal. Ustaz, seperti mana yang sidang penonton dan kita sedia maklum juga, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri suatu ketika dahulu, kita boleh kata apa sahaja perkataan, apa sahaja yang tidak dilontarkan kepada parti pembangkang suatu ketika dahulu, terutamanya kepada PAS. Begitu banyak kata-kata yang dilontarkan kepada PAS, tapi pada masa sekarang kita melihat walaupun ada di antara pendirian PAS itu yang kadang-kadang kita tengok goyah dan lari daripada platformnya yang sebenarnya, Datuk Seri Anwar memilih untuk mendiamkan diri dan menyokong pihak yang suatu ketika dahulu dilemparkan pelbagai kata-kata itu. Inilah yang saya katakan tadi, bahawa dia mempunyai satu konsep politik yang tersendiri. Jadi kalau dalam bahasa moden boleh kita katakan pemikiran politik ini ialah pure Machiavelli. Pure. Ni kau-kau punya ni. Baik. Orang politik sedemikian. Orang politik yang tidak ada prinsip sedemikian. Dia akan menggunakan apa saja kesempatan. Soal prinsip nombor 2 sebab dia berdasarkan pure Machiavelli. Ini kita kena faham. Ialah betul macam saudara sebut. Apa yang dia tak kata pada PAS. Tengok je lah. Yang dikeluarkan oleh utusan Malaysia. Dan pada masa itu pun sudah. Saya mengikuti pemikiran dan ucapan beliau memang seperti itu. Dan saya pun juga beritahu pada kawan-kawan dalam PAS bahawa serangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang tidak boleh dimaafkan sebenarnya. Tapi kawan-kawan PAS menyebutnya itu dulu kata mereka. Itu dulu. Okey, tak apalah kalau ada perubahan. Tetapi nampak tidak. Sebab itu kalau dia sebagai seorang pemimpin yang betul-betul nak mendaulatkan Islam, kenapa dia tidak bersama dengan PAS?
Dan kenapa ditubuh partai PKR yang bukan untuk mendaulatkan Islam. Dia lebih kepada nak menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Oh ya, sudah tentu asasnya. Atau lebih jelas lagi sebagai satu partai secular liberal. Parti itu secular liberal. Dan sekular pula, sekular dalam pemikiran Holyoake. Seorang ideolog sekular yang prominent. Kemudian kita nak sentuh soal liberalisme dan pluralisme. Daripada mana sepanjang perkenalan Ustaz lah, sepanjang Ustaz mengenali, daripada mana tercetusnya idea Anwar Ibrahim untuk membawa pemikiran liberalisme dan pluralisme ni ke Malaysia? Ya, seperti mana kita pembincangan awal tadi, mungkin taqiyah beliau ni terlampau tinggi. Kita tidak dapat, saya lah tu tidak dapat kesan yang bahawa beliau ni memiliki pemikiran liberal. Sebab daripada liberal ini akan pergi kepada pluralisme agama. Jadi boleh dikesan bahawa semasa Abim beliau tidak meminati teks-teks tradisional. Tak meminati. Beliau hanya melihat Islam tu sebagai pemikiran beliau sendirilah. Sebab itu kita lihat dalam perbincangan, beliau tidak pernah perbincangan keislaman, beliau tidak pernah quote daripada sumber-sumber tradisional, kitab Turah adalah kitab klasik daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pemikiran ini kita tak nampak. Tapi boleh disebut begitulah sebab dia tidak pernah merujuk. Kalau orang yang serius dalam agama, dia akan quote ulama-ulama dalam bab fiqh, ulama ini, tauhid umat ini. Kan? Jadi beliau tidak. Kemudian terkesan sedikit apabila beliau menulis Asian Renaissance ketika beliau di dalam kerajaan. Itu sebagai permulaan. Kalau saudara melihat buku Asian Renaissance itu, anda sudah nampak pemikiran liberal yang agak sedikit jelas. Ini evolusi pemikiran keagamaan beliau. Kemudian beliau sangat-sangat berkawan dengan orang-orang yang liberal, baik di Eropah ataupun di Amerika, hatta di Indonesia. Jadi ini yang saya nampak perubahan pemikiran beliau. Perubahan pemikiran. Boleh Ustaz terangkan dengan lebih lanjut lagi apa sebenarnya itu liberalisme dan pluralisme dan saling kaitan antara liberalisme dan pluralisme. Tajuk ni memang dah banyak orang bincang. Saya bila sebut liberal, pemikiran liberal, saya cenderung untuk quote daripada perkataan beliau sendiri di dalam blog beliau. Beliau mengatakan bahawa pada masa itu, pada masa blog itu berapa tahun lepas, saya tak ingat tu, beliau mengatakan bahawa dia sudah menghayati Safari Aude sudah 2 dekad, mana 20 tahun lah. 20 tahun. Itu dia kata lah mungkin Datuk Seri Anwar sendiri. Ya, dalam blog beliau, Dalam blog beliau. Dia kata dia sudah menghayati Safari Aude. Sudah 22 dekad. 2 dekad, 20 tahun. Jadi apa benar Safari Aude? Safari Aude ialah berfikiran bebas. Berfikiran bebas. Tidak. Ini bahaya. Ini bahaya. Itu liberal. Okey. Jadi dimaksudkan dengan pemikiran bebas ini seperti mana yang dikeluarkan oleh buku-buku keluaran IKD, Institut Kajian Dasar. Jadi yang mana ditertajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia mempunyai mempunyai kepentingan yang besar di situ. Jadi Safari Aude ini ialah membebaskan pemikiran kita seseorang tu daripada ikatan keagamaan. Ini premis berfikir beliau. Daripada bebas inilah yang menjadi plural. Ustaz, kita berhenti seketika kerana masa mencemburui kita. InsyaAllah kita akan kupas lagi isu liberalisme dan pluralisme ini selepas ini. Kita kembali selepas ini.
Satu saluran baru media, IMR Network, online real time. Dari sudut program yang kita sajikan terlingkup dalam satu lingkungan, bidang-bidang. Termasuklah bidang politiknya, bidang ekonominya, bidang keusahawanannya, bidang kemasyarakatannya, bidang pendidikannya, bidang keluarganya, bidang remajanya, bidang wanitanya. Saluran insya-Allah penyelamat umat, namanya saluran IMR Network. Alhamdulillah, sidang penonton yang dihormati sekalian, kita masih lagi membincangkan soal kefahaman agama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ustaz, saya nak pergi terus kepada Ustaz sebelum kita berhenti rehat. Tadi Ustaz ada menekan, Ustaz ada explain kepada kita tentang liberalisme. Mungkin kita boleh jelaskan lagi. Ya. Pemikiran liberal ini yang kemudian dikod oleh Badan Pemikir Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu IKD, mereka mengambil daripada Kant, pemikiran Eropah, Jerman, iaitu membebaskan agama ini, membebaskan seorang itu daripada terikat kepada mana-mana satu agama. Sebab itu kita lihat akibat daripada pemikiran liberal ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak terikat dengan Islam. Dia pergi kepada mana-mana agama. Contoh yang paling baik ialah penggunaan kalimah Allah sebagai contoh. Penggunaan kalimah Allah ini memang eksklusif untuk Islam. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat bahawa ia boleh dipakai oleh sesiapa. Saya ambil satu contoh, kalau dalam Al-Quran katakan, bolehkah kita benarkan orang bukan agama Islam menggunakan kitab dia, Veda katakan, atau Bible, ini Al-Quran. Boleh ke tidak? Bible dia kata ini Al-Quran. Kalau kita boleh membenarkan, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membenarkan Allah itu digunakan oleh sesiapa, maka boleh tak dia benarkan bahawa Bible ni ini Al-Quran? Boleh ke tidak? Tidak. Tentu tidak. Jadi kenapa dia benarkan penggunaan Allah? Kemudian zat Allah dengan sifat Allah berbeza daripada apa yang difahamkan oleh orang bukan Islam. Inilah pemikiran liberal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan baru ini timbul isu la ikraha fiddin oleh anak beliau yang mungkin sudah banyak dibincangkan. Baik. Kembali kepada liberal. Daripada liberal ini akan menjadi plural. Sebab itu apabila dia membenarkan Allah itu digunakan dikongsi bersama oleh orang bukan Islam, maka implikasinya beliau mengatakan apa dia? Soal salvation, selamat. Keselamatan ni semua orang yang percaya kepada agama selamat. Jadi bukan Islam sahaja yang selamat daripada bakaran api neraka. Kalau gitu, apa guna Nabi SAW mengajak orang Yahudi, orang Kristian, orang musyrikin ajak masuk Islam? Kalau dah semua selamat, tak apalah kamu buatlah agama kamu. Beramallah. Tidak, sebab tak selamat. Atas dasar kasih sayang aku, kata Nabi SAW, mari kita masuk Islam. Jadi logik pemikiran Datuk Seri apa salah. Ya. Ustaz, kita nak menyentuh tadi Ustaz ada berkata tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, yang diadakan pada 3 November yang lalu di satu forum Islamic State yang dibincangkan dalam sebuah gereja di dalam gereja membincangkan soal Islam. Islamic State itu. Sejauh mana Ustaz melihat, adakah kenyataan itu, bagaimana Ustaz melihat soal isu? Pertamanya, nak cakap soal Islamic State. Ya, saya. Panelis itu tak ada authority langsung. Hatta Dr. Mujahid. Nombor 1. Nombor 2, panelis dan terutamanya yang mengucap ucap utama dan pengurusi itu. Pengurusi itu Saris Das, tak silap. Das. Dia seorang Kristian totok. Macam mana anda nak bercakap soal Islam padahal anda itu seorang propagandis Kristian. Kemudian dibuat di audiens yang bukan Islam. Cuba dia buat daripada audiens yang Islam. Saya tak tahulah apa akan berlaku. Kenapa buat di audiens yang majoriti orang bukan Islam? Jadi kemudian soal lontaran idea la ikraha fiddin lah kot, gitu ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Dia kena faham. Dia jangan stop la ikraha fiddin full stop. Tak boleh. Sebab itu kalau tengok di dalam
di dalam Al-Quran, la ikraha fi din, dia ada sil, makna dia suruh sambung. Jadi betul secara makna zahirnya, makna secara literalnya, la ikraha fi din ialah tidak ada paksaan dalam agama, betul. Betul. Tapi sambungnya qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan agama. Pasal apa tak ada pasal ni? Sebab qad, sesungguhnya Nabi SAW tu datang menghuraikan Islam, menerangkan Islam, jelas dah. Daripada yang daripada tagut, daripada penyembah berhala dan seumpamanya. Jadi kalau kita ambil satu misalan lah. Sekarang ni saya dah terang dah kat tuan-tuan, ini jalan nak pergi ke masjid. Jadi orang ini kata, tak mau. Saya nak pergi jalan lain. Itu tu satu-satu masjid. Nak pergi jalan lain. Pergi jalan, jumpalah gereja, jumpalah tokoh. Jumpalah, apa nama tadi, seumpamanya. Jadi kita kata, dah awak nak pilih jalan tu, pergilah, aku dah, sesungguhnya aku dah terang jalan ini. Demikianlah, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Nabi SAW terang dah, kamu nak pilih jalan ni. Wahdainahu najrain. Al-Quran sebut, dua jalan kan pilih. Okay? Masyaikana wa imma kafura. Dalam surah Insan kan. Ini jalan. Saya dah tunjuk. Kamu nak pergi? Pergilah. Itulah tidak ada paksaan. Sebab kalau ada paksaan, tak jadi Islam. Sebab syarat antara Islam ialah menerima dengan hati. Jadi orang seperti Nurul Izzah dan semuanya, dia sudah menafsirkan ayat Quran salah. Saya ambil satu contoh lagi. Kalau ada orang baca, dalam selalu kita baca dalam surah pendek tu kan, fawailul lil musallin, celaka orang yang semayang. Dia full stop situ. Jadi tak boleh semayang lah. Sebab kalau semayang jadi celaka. So tak boleh stop di situ. Kena sambung. Fawailul musallin allazina hum an salatihim. Jadi Tuhan kata orang yang semayang tu celaka lah maknanya. Tak baik, tak elok. Kalau dah semayang itu, dia duduk khayal. Jadi wakaf tu wajib. Sama juga satu lagi Al-Quran. Al-Quran kata, innani ana Allah. Sungguh saya ni Allah. You full stop tu. Jadi semua pakai bicara. Semua pakai Tuhan. Subhanallah. Kan? Anda kata Ustaz berpendapat bahawa tafsiran yang dibuat oleh Nurul Izzah itu salah sama sekali. Salah sama sekali. Dari segi epistemologi dan dari segi aksiologi, la ikrah fi din salah. Seperti yang diterangkan oleh Nurul Izzah dan orang yang sama dia pemikiran dengan beliau. Salah. Okey Ustaz, kita nak pergi kepada ancaman gerakan liberalisme dan pluralisme yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Bagaimana Ustaz melihat kesannya kepada Malaysia sendiri jika gerakan ini terus kita angkat dan sebagainya? Yang pertama, kita tidak boleh menyokong pemikiran ini dan gerakan ini. Saudara sebut satu gerakan, betul. Ini gerakan movement. Mana bila sebut gerakan ni, dia ada macam-macam. Dari segi kewangannya, dia ada tim pemikirnya, dia ada vehikelnya, platform dan seumpamanya, support, sokongan. Pertamanya, saya bersetuju bahawa kita tidak boleh sama sekali haram. Sebab itu fatwa Majlis Agama Islam Indonesia MUI menyokong faham liberalisme semua agama inilah haram. Na'udzubillah. Dan demikian juga beberapa mufti di negara kita juga memberi ingatan sedemikian. Jadi kesannya ialah apabila orang itu menerima pemikiran liberal dan plural, saya mempunyai satu keyakinan bahawa negara ini akan terjerumus ke dalam peperangan. Sebab Nabi SAW menyadarkan kepada kita, la tazalu, maka akan tetap, akan sentiasa ada daripada umat saya ini, daripada umat saya, zahirina al-haq. Sentiasa ada umat saya ini akan berjuang untuk menegakkan kebenaran. Kalaulah pemikiran liberal dan plural ini sudah menjadi virus dalam masyarakat, maka taifah minal muslimin ini akan bangun. Maka saya rasa inilah implikasinya akan jadi pertumbuhan darah. Baik.
Ustaz, dengan kesempatan masa yang kita ada, mungkin Ustaz boleh simpulkan ataupun kita nak bagi peringatan kepada yang menonton kita pada hari ini, khususnya kepada umat-umat Islam, bagaimana kita nak mengekang pemikiran ini daripada menyerap masuk ke dalam diri kita, terutamanya umat Islam di Malaysia. Ya, cantik. Pertamanya kita kena kembali kepada ilmu, wacana ilmu. Sebab Nabi SAW mengingatkan kita, sebab ilmu itu adalah agama. Kalau salah ilmu, salahlah amalnya. Nabi SAW mengingatkan kita, inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Sebab itu Nabi mengingatkan kita, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Jadi anda kena lihat daripada daripada sumber mana agama ini anda ambil. Jadi umat Islam kena kembali kepada wacana ilmu. Dalam masyarakat kita, saya ambil contoh. Ada juga orang yang mengajar kepada pengikut-pengikutnya sembahyang hanya 3 waktu saja. Kan ada berlaku dalam masyarakat kita. Sebab dia ambil ilmu tu daripada orang yang tak ketahuan apa. Jadi ilmu tak kena, maka beramal pun tak kena. Amalnya tidak baik. Jadi masyarakat Islam wajib kembali kepada wacana ilmu ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh lari daripada hadis Nabi SAW tadi. Nombor 1. Nombor 2, kita NGO mesti bekerja keras untuk memahamkan masyarakat bahawa faham liberalisme dan persembahan agama ini sangat-sangat bertentangan dengan Islam. Dan yang ketiganya, pihak berkuasa. Pihak berkuasa mesti melaksanakan tugas, iaitu mencegah sadd zara'i wajibun. Cegah daripada pemikiran. Kalau kita boleh cegah komunis, kita berjaya. Alhamdulillah. Betul tak? Kita serang pegang, dapat kita cegah, kita sekat. Maka faham komunisme itu tidak menjalar dalam masyarakat, bahkan terhapus. Demikian dalam isu liberalisme agama, mesti menggunakan peraturan yang sedia. Peraturan sedia sudah banyak. Peraturan sudah ada. Cuma kita nak kuat kuasakan. Sebab ini bercanggah dengan akidah. Negeri-negeri terutamanya lah boleh menggunakan peraturan sedia ada. Baik, Ustaz, satu soalan ringkas. Kita dah dengar explanation daripada Ustaz, penjelasan daripada Ustaz. Jadi adakah ini membawa maksud bahawa adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak boleh memimpin kita untuk membawa ke arah kita nak menegakkan ataupun survival Islam itu sendiri di Malaysia? Ya, saya setuju. Sebab kaedah ini beliau sendiri yang menyebut bahawa di antara tujuan maqasid syariah untuk memelihara agama. Cuma dia salah dalam memahami memelihara hifzuddin tu, dia faham salah. Walaupun dia kod memelihara agama. Di dalam mana-mana ajaran daripada sumber manapun, Al-Ghazali ke, yang biasa disebut ialah Syatibi, Abu Sa'id Syatibi, dan sahabat-sahabat lagi lah, takkan Syirazi dan semuanya, bahawa hifzuddin memelihara agama itu memelihara agama Islam. Memelihara agama Islam, Islam yang macam mana? Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam yang diajak oleh sahabat, Islam yang dibawa oleh salafus salih. Itu Islam itu. Bukan Islam liberal. Oleh demikian, beliau tidak akan dapat memelihara agama Islam kerana pemikirannya ialah pemikiran liberal dan plural. Semua agama sama. Padahal Islam satu saja. Al-Islam ya'lu wa la yu'ala. Islam satu-satunya. Tak boleh. Jadi kita, masyarakat Islam kan sedar bahawa beliau pasti tidak akan dapat memelihara Islam. Bukan sekadar tidak dapat memelihara Islam, tetapi akan menjahannamkan Islam, akan meruntuhkan struktur Islam. Akan meruntuhkan. Seperti mana dia meruntuhkan kalimah Allah. Dia meruntuhkan kalimah sawa. Dia kalimah sawa kan? Dia meruntuhkan. Jadi dia tidak, masyarakat Islam kena faham, orang ini jangan diberi peluang untuk memimpin umat. Adalah satu ancaman yang besar. Sudah tentu ya, yang besar.
Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ismail Mina di atas penjelasan dan kupasan kita tentang kefahaman agama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi insya-Allah sidang penonton yang dihormati sekalian, kita akan kembali lagi selepas ini dengan pelbagai lagi kupasan-kupasan ataupun isu-isu yang kita akan bincangkan bersama panel-panel yang kita akan jemput ke studio kita. Jadi sehingga setakat itu saja, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.